kutip. Satu boleh buat dekat belakang. Tengok. Sebab kita nak belajar mesti dalam keadaan apa? So, dalam keadaan bersih. Jadi kutip sampah, mana yang ada sampah, kutip. Boleh buat dekat belakang. Okey, cepat. Okey, 5 4 3. Siapa lambat dia diri dan tak kecil. 3 2 1. Okey. Semua bawa buku jawi dah. Okey, keluarkan buku jawi. Dah. Okey. Jadi, kita nak belajar apa hari ni? Imbuhan awal. Awal. Minggu lepas kita belajar imbuhan awal apa? Okey. Ustaz akan buat satu gaya. Jadi Ustaz nak kamu teka. Dengan gaya tu, apa yang kita akan belajar hari ni? Boleh? Okey. Tengok, semua mata tengok Ustaz. Semua mata tengok Ustaz. Sabar, belum lagi. Menyapu. Menyapu sampah. Menyapu sampah. Okey, semua senyap. Okey, siapa nak jawab angkat tangan? Okey, awak apa dia? Imbuhan awalan tu apa? Imbuhan awalan dengan Salah. Okey, tadi Ustaz pegang apa? Penyapu. Okey, penyapu dan penyapu. Okey. Kalau dalam jawi dia jadi banyak. Alif, ba, waw. So, penyapu. Jadi, mana imbuhan awal untuk penyapu? Penyap, betul. Penyap. So, jadi kita akan belajar apa hari ni? Murid-murid. Imbuhan awal bagi penyap. Okey, kita akan belajar penyap untuk hari ni. Imbuhan awalan. Okey, sebelum. Okey, kalau penyapu ni kata dasar dia apa? Sapu, pandai. Kata dasar dia adalah sapu. Okay, Ustaz, macam mana sapu boleh jadi penyapu? Okey, tak apa, nanti Ustaz terangkan. Jadi semua buka buku teks. Semua buka buku teks. Tak apa, yang tak bawa boleh tengok kawan sebelah. Okey. Okey, semua boleh buka buku teks, buku surat 13. Sudah. Dah. Okey. Buku surat 13. Okey. Kita lihat contoh yang pertama. Ustaz sebut, kamu semua ikut Penyebab. Penyebab. Okey. Penyebab. Okey. Penyebab. Kalau dalam bunyi ya, jadi penyebab. Okey, sekarang ni Ustaz akan keluarkan kata dasar dulu. Kita nak tahu imbuhan awal. Okey, Ustaz bagi tahu kamu. Sebelum kamu nak tahu imbuhan awal dalam satu perkataan tu, kamu kena cari kata dasar dulu. Okey, kalau penyebab, kata dasar dia apa? Okay, kata dasarnya sebab. Okey. Bila sebab, okey, kamu tengok penyebab, sebab. Okey, keluarkan dulu sebab ni. Sebab dia tak ada sabar. Okey. Jadi sebab. Okey. Bila dah keluarkan baru kita boleh tahu imbuhan awalan dia apa? Imbuhan awalan dia apa? Sebab. Kata dasar. Penyebab.
Penya. Jadi kita dah keluarkan dulu penya. Okey. Jadi okey, kenapa S dia dibuang? Bila dibuang awal kan, bila bermula perkataan dengan S, dia akan dibuang, dia akan jadi nya. Contoh kalau penyebab. Lagi apa kita boleh tengok? Penyiasat. 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 Dia S dia dibuang. Mana yang ada huruf S akan dibuang. So dia jadi penyebab. Jadi faham ke tidak? Betul ni faham? Okey. Satu. Bila kamu dah tengok, lepas tu baru kamu jauhikan. Okey, kamu dah asingkan kata dasar, kamu dah asingkan himpuan awal. Jadi kamu terus buat macam gini. Kamu terus jauhikan dulu. Okey, first buat penya. Penya macam ni ingat. Penya macam ni. Ma dengan nya. Jadi buat pa dengan nya dulu. Okey. Tulis huruf pa, tulis huruf nya. Okey, lepas tu sebab. Okey, sebab. Tulis sebab dalam jari. Sebab dalam jari macam mana? Sin. Ba. Okey, tapi dia ada huruf S. Jadi huruf S ni kita buang. Gantikan sin. Dan sini kita buang. Jadi buang S. Jadi sambungkan banyak baba. Jadilah penyebab. Macam Faham? penyebab. Tak apa. Ini bisa jadi contoh. Okey. Seterusnya. Contoh yang kedua. Kita bagi contoh yang kedua. Kalau dia tak faham, beritahu Ustaz. Kepada bekas kamu ni juga ada. Okey. Contoh yang kedua. Kita ambil penyambut. 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 Okey. Penyambut. Okey. Kita akan rumikan dulu. Okey, di manakah kata dasar bagi penyambut? Apakah dia? Salah, kata dasar bukan himpuan awal. Sambut. Okey. Keluarkan dulu. Sambut. Tambah punya. Okey. Himpuan awal dah tahu penya, betul tak? Okey, penya. Penya ni adalah himpuan awal. Okey. Awak buat step pertama macam ni dulu. Okey. Tengok kata dasar. Dia ada S ke tidak? Ada. Kalau ada S, kita kena buang apa? Buang S. Jadi ambut. Sabar. Bila kita gabungkan jadi penyambut, betul? Jadi atas ni. Jadi kamu terus jauhikan. Ingat, jauhikan tulis huruf himpuan awal. Pa dengan nya. Lepas tu, penyambut ni. Penya, kan dia dah terus ada alif. Jadi tak payah buat alif. Terus buat mim. Penyambut. Jadi faham ke tidak? Yang perempuan faham? Yang lelaki faham? Okey, kalau faham, saya nak test. Tak usah tanya padam. Okey. Start lagi. Good. Okey. Kata dasar dia apa? Angkut. Salah. Sangkut, betul. Kata dasar dia adalah sangkut. Himpuan awal? Banyak. Kan. Okey, kalau jauhikan jadi macam mana? Datang mana nun? Salah. Kan kita buang S, ingat. Buang S.
dalam ni dinamakan kotak peracun. Dalam kotak ni ada Bola. bola. Dan dalam bola ni Ustaz ada letak kata dasar, bukan surat. Kata dasar. Jadi Ustaz nak nanti kamu ambil bola ni, kamu buka. Bila kamu dapat kata dasar, Ustaz nak kamu ke depan dan jauhikan. Jauhikan, siap tambah imbuhan awal di depan. Faham? Okey, Ustaz terangkan cara permainan. Tahu. Sabar, cara permainan dia macam ni. Kamu pernah main mesin beracun? Pernah. Dia lebih kurang macam tu. Ustaz akan buka lagu. Selagi lagu dibuka, selagi tu kamu akan passing ke kawan kamu. Sampailah ke hujung, hujung pergi ke belakang, bawa ke tepi. Tiba-tiba lagu berhenti, pam, kena dekat awak. Jadi awak yang kena jawab, kena ambil. Jadi faham ya? Kalau faham, nak Ustaz mulakan tak? Okey, kita mulakan. Nanti awak Ustaz buka lagu je terus ni Asik. Apa? Apa dia? Kalau dia bukan lagu. Dah Ustaz nak terangkan. Okey. 258. Dia lagi duduk sabar. Duduk. Okey, Ustaz tak nak Ustaz. Kamu main pukul tak nak lah main. Boleh macam tu? Boleh. Diam. Boleh ke tidak? Jangan pukul. Maka awak buat hal, Ustaz mula pada sana. Ustaz mula pada perempuan. Awak duduk sebelah sini, senang. Dia akan passing ke sini, ke sana. Ke sana, ke sana, ke sana. Awak kena pindah ke situ lah. Senang sikit. Awak belum pindah ke meja belakang tu. Awak bolas. Okey, Ustaz buka je lagu. Terus passing Okey, mana yang ada pukul 3 tu ada latihan latihan syarahan. Okey, boleh turun. Awak duduk situ. Awak ke sini. Duduk. Ingat. Jangan main. Siapa main, Ustaz cancel. Sabar. Iklan. Okey. Semua cepat-cepat bagi kawan. Tak jawab. Okey, awak ambil bola. Pergi jumpa dekat Ustaz. Okey, awak dapat apa? Buka. Tekan. Okey, awak dapat apa? Indah. Okey. Tulis dekat indah apa? Jauhikan saja. Tak payah letak imbuhan awal. Indah. Dia ada 2 soalan. Sama ada Ustaz suruh jauhikan. Contoh Ustaz dalam kataan tu ada rumi, indah, Ustaz suruh jauhikan. Kalau kataan tu ada imbuhan awal, Ustaz suruh buat imbuhan awal, awak kena buat imbuhan awal. Kalau yang macam ni, awak kena jauhikan indah saja. Kerana dia tidak akan jauhi. Boleh tak? Pakai ni. Tulis kat tepi sana. Tulis kat.
Okey, mana yang dapat jawab dengan betul, Ustaz akan bagi 1 bintang. Kecilnya. Kecilnya, awak tulis besar sikit boleh? Besar gila. Awak tak nampak. Besar sikit. Besar gila. Itu dah cat. Ni awak. Okey. Tulis ni. Indah. Tengah ni. 16. Ni dah tulis pakai hujung. Okey, sambung. Amblum. Os. Yang lain get ready. Kecilnya. Ustaz, tak ada Ustaz. Okey. Kawan awak dia dapat soalan indah. Dijawabkan indah. Jadi, dalam jawi indah alif ya nun dal ha. Betul ke salah? Betul ke salah? Betul ke salah? Jawapan dia betul. Okey. Nanti cuba Ustaz ambil bintang. Dia dapat 3 bintang. Dapat 1. Banyak dah. Malam Ustaz dah bagi. Okey, sambung. Kasih balik, kasih balik, kasih balik. Okey, Rizka.
jadi buang. Kan siasat, kamu tak jadi penyiasat. Balik. Tak kena. Sebab tak kena. Okey, so kalau jumpa S, kita buang apa? Buang S. Okey, Mazal. Okey, Aminah, Tania. Okey, Aminah boleh duduk. Okey, semua faham Jelas? Okey, Ustaz buat game-game kan suka main-main. So, Ustaz nak uji kamu, nak nilai kamu sejauh mana kefahaman kamu untuk huruf penya ni, untuk dalam jawab kamu. Setakat ni Ustaz tengok alhamdulillah semua dapat boleh jawab, boleh jawabkan. Tak apa. Ustaz ulang ni sekali. Okey, masa pun dah nak habis. Jadi Ustaz ulang lagi sekali. Tak apa. Kita akan sambung minggu depan. Minggu depan temuan awal lain, kita buat game lagi satu. Masa dah tak cukup dah. Dah nak habis. Okey, terima kasih. Okey. Okey, Ustaz ulang lagi sekali. Okey, sebelum nak cari perkataan buat awal, tengok dulu. Kamu nak buat perkataan tu, tengok dulu kata dasar. Okey, kita ambil Okey, penyiasat tadi kawan awak. Okey, semua sebut penyiasat. Penyiasat. Okey, panya ya alif ta. Okey. Awak berdua. Fokus. Saya cakap apa tadi? Nak Ustaz tolak bintang kamu? Ustaz tolaklah bintang kamu. Okey. Okey, kalau penyiasat ni, kata dasar dia apa? Kata dasar dia apa? Siasat. Jadi siasat. Okey, buah awal dia apa? Banyak. Okey. Yang ni boleh sambung terus tak? Tak boleh, jadi kita buat apa? Buang sin, pandai. Dah buang sin baru boleh? Baru boleh sambung. Jadi penyiasat. Okey, boleh. Faham tak semua? Yang perempuan faham? Yang tengah ni faham ya? Berapa? Dah pukul 3. Okey, yang sini faham? Okey. Jadi itu sahaja daripada Ustaz. Minggu depan kita akan sambung pada imbuhan awal para. Para dengan se. Soalan sebelum kita masuk ke imbuhan akhir pula. So minggu depan kita akan masuk para dengan se. Okey. Jadi Ustaz nak semua boleh tutup buku, kemas dalam beg. Dalam beg. Okey. Sebelum balik, pastikan. Okey, masuk. Tengok sampah, buang meja kutip. Ustaz tak nak dalam keadaan kotor kelas. Pastikan kutip sampah.
Satu.